kita akan buat sedaya upaya kita. Saya dengar rintihan rakyat. Saya dengar kehendak para perwakilan supaya kerajaan lebih prihatin akan masalah kos sara hidup rakyat. Sebab tu kita akan buat beberapa perkara yang saya nak sebut di sini, ya. Perkara-perkara yang dalam kemampuan kita. Antaranya ini soal syarikat ERL ini sebut-sebut ni. Sebab marah naik RM35, naik pada RM55. Tinggi. Tapi tuan-tuan tak tahu. Agreement ini sign pada tahun 1997 lagi. Bukan setahun dua ni. 1997. Long term concession. Ya? My way. My way or no way. Tahun 1997 sign. Dalam agreement tu, di mana syarikat YTL menguasai. Agreement yang saya sifatkan sebagai berat sebelah. Harga berdasarkan pada bukan actual traffic, projected traffic. Dia project traffic. Harga bergantung pada projected traffic. Dalam agreement, 5 tahun naik. 5 tahun naik. Sign. Dah kerajaan tak benarkan. Bila saya naik Perdana Menteri, saya kata jangan naik. 14 tahun tak naik. Tapi pampasannya berapa? 2.9 bilion. 2.9 bilion. Tak naik 2.9 bilion. Sebab itulah tuan-tuan, kita terpaksa naik RM55 baru ni. Kalau tidak, arah kita 2.9 bilion. Kita renegotiate. Kena sambung pula lagi 30 tahun. Sebab agreement dah sign. Jadi, sebab itulah saya nak terangkan pada sidang perwakilan. Saya terima problem legacy atas bahu saya. Tapi kita akan betulkan perkara ini. Sebab saya tahu rakyat marah. Dan untuk ini, bagi ERL ni, saya nak umumkan bahawa ada beberapa langkah yang kita akan ambil. Antaranya, pelajar-pelajar yang menggunakan kad siswa Satu Malaysia akan dapat diskaun sebanyak 30% untuk perkhidmatan ERL transit termasuk OKU dan warga mas. Manakala bagi pengguna awam sektor Putrajaya, ERL telah bersetuju untuk mengurangkan kenaikan harga pas bulanan